Aku dah sampai ke kampung Sungai Mahang. Gelapnya aku ada main muzik tradisional. Okey, jom. Ya, aku dah sampai. Ni tipnya. Pemain tambul kita. Dah sampai ke kampung Sungai Mahang. Petang. Bukan gelap kah? Bukan gelap kah? Ganti petang. Petang. Iya. Oh, betul petang. Itu. Bekerja dia. Wah, ke atas bukan. Bukan. Orang jawab tu bukan. Awak tak jalannya. Sama gelam mama. Ini Sama gelam. Oi, sama gelam. Sama gelam apa? Sama gelam. Nak tanya ni tambul ni pancaragam tambul ni pada bila? Ustaz. Aku punya yang pastilah kan. Ingat nah. Ya, yang pasti tubuh dia bila kan. Ya, Tapi agak-agak tahun bila? tak agak tahu kalau 5 tahun yang lepas tu boleh kira lah kan. 5 tahun yang lepas lah. Ya, kan. 5 tahun lepas maksudnya 2015 start lah. Itulah. Lebih kurang macam tu lah. Iyalah. Berapa lama main ni? Gendak ni. Macam mana Ni tu? nak apa nama ni? Gendak ke apa? Ni Tampi. kalau asal kalau untuk bagi lah kan. Kabarnya tak tamu tu sekali. Ya, sekali. Tapi ni kabar dia kabar tu Tampi. kan. Ya, tampi. Tapi ini yang moden dah lah kan? Ya ni model sekarang ialah tak tahu je lah kan. Bagai tu kayu apa? Kayu ya betul. Kan? Berat lah. Ya. Tapi ni dia disebabkan dah tak ham dia. Ya. Terpaksa guna yang ada ya. Ya guna yang ada. Tapi bagai ni kulit apa? Lembu. Boleh kambing. Kambing. Iya, kulit kambing. Ini bukan lah kan? Ini dah zaman kambing ham kan. Kami ada, cuma dah coba dah senang. Iya. Guna apa yang senang tu. Iya betul. Itu aja lah. Itu pula apa pula main biola sejak bila? Apa sejak 1980 1980 start ngesek. start ngesek, ya. Lepas itu yang serius punya start bermula 2015 juga kan. di bawah ada kerana bergerak ada memang apa main dia main di mana tapi main tu jarak kayak kita beri dia setiap 3 tahun 4 tahun bos sekali zaman tu dia Mungkin yang aktif apa? Iya, ada tubuh tu kan. Ya mungkin lah kan. Mungkin orang dia baik tu orang duit sambil-sambil saja. Tapi bagi kami dia macam dia orang minat dia kan. ada perkumpulan dia ada Bagi aku zaman sekarang ni dia tubuh tu biar senang mudah orang dapatkan benda tu lah. Iya. Kalau yang tubuh cari suang jadi payah kan. Ya betul. Tidak senang tuju dekat leader ni. Ya betul.
sepanjang dalam 5 tahun ni sampai ke mana yang paling jauh main? Dekat ni nak kat Remau, kampung apa? Bari. Oh, Bari. Bari ke? Bari. Iya. Bari Remau kan. Remau lah. Paling jauh lah. Di sinilah kan, di Sembilan dia. Kalau di Sembilan, Ini Sungai Raya. Ha. Ni Sungai Mahang. Ha. Sungai Raya kan. Sungai Raya ya. Lepas tu Bari juga. Sungai Bari. Yang kawasan terdekat pula mana? Bagi dekat Tadung lah. Tadung, lain selain Tadung. Selain Tadung, dekat mana? Bukit Kecil. Kecil jauh mana? Busut apa Busut benda ada. Busut. Itu Busut lagi apa tu? Sampai Kat Ceting. Ceting kan? Ceting. ting Lagi Pulau Banting kan? Belum lagi lah. Bancang ada. Ya sekali. Pulau Banting. Pulau Bancang ada. Kalau peringkat luar pula main sampai mana? Kalau peringkat luar, Ha. tapi belum lagi lah kalau Tapi pihak luar belum mana lah kan. tapi dah main kan yang badan baru Dah, sangat dah, tinggi dah, kan? dah. Oh ya betul. Ada ya. Ya, Ada. tapi terlupa dah kan. Dekat di luar lah. Tapi pernah juga apa Jabatan Pendidikan dijemput lah. Tapi kami nyam apa? Ya, Senang nyam. sibuk lah. Betul. Di apa Putrajaya. Putrajaya kan. Lepas itu yang peringkat luar pula dekat kampung ada juga kan Hari Rasa. Ya. Iya betul. Lepas Hari Rasa lu ada apa? Apa yang rumah Isap Malaysia kan? Isap Malaysia. Program tu kan. Nah, itu kira peringkat luar jugalah. Iya. Iya. Yang ni jauh itu Pangsut. Iya Pansun. Kalau kawasan Selangor pula daerah Hulu Langan di Bangsun lah kan. Iya. Tapi Sungai Lalang pernah kan? Oh iya betul. Sebenarnya ini last apa? Genting beres. Ya, genting beres. Kayak Hulu Langan ni. Iya betul. Mulai. Dan Sungai Lalang, Genting Beres, Bangsun. Iya. Tadi paling anu. Paling gerak lah. Iya betul. Paling rumpun yang. Belum lagi. Sampai Sampai. sampai lagi Tasik. Tasik ya. Belum lagi lah. Anu lagi itu juga. Wah itu betul benar. Selain daripada tempat-tempat yang dah pergi yang dah tercapai lah, ada tempat yang paling jauh tapi nyam dah bahagia, ada masalah apa kan? Ada. Macam kami belum Ya, tempahan tu ada Ya. jauh tapi yang diterima. Ada alasan yang senang bagi ada. tapi bagi pihak rumah, pihak tuan rumah pula, kami belum lagi lah setakat ni lah. Yang lah cakap usaha kan. Ya. Setakat ni kami belum
belumlah mencewakan tuan rumah. Bila bulan lepas ada main kat Taduk kan? Ha, 25 hari bulan. minggu ni, minggu 2 minggu lepas. 2 minggu lepas kan. Lepas ni Hamdah. Lepas ni belum ada lagi. Belum ada lagi. Mungkin hari ni lepas ni tak ada. Iyalah. Kan? Ni ada rezeki ke pun lepas ni kan. Ya betul. Begitulah. Kadang-kadang orang minat tu kan. Kita pun yang boleh alah kan. Kadang-kadang dia orang minat, kadang minat ada pantun. Kan? Ya. Macam Pantun tu paling penting tu. pantun kan banyak macam anak kami pergi pantun kan. Banyaklah pantun kami yang terbalas kan banyak. Kalau aku pantun aku bukan nak untuk balas. Aku pantun untuk hibur. Kan? Untuk hiburan lah. Itu hiburan. Ni nak tanya pasal lagu pula. Lagu pantun ni kan. Adakah daripada undi bahagia ke cipta sendiri ke mana? Begini nak bagi kalau pantun dia bagi dia mengisahkan percintaan. Kan? Khabar mengabar kan. Mina menghina kan. Pantun baik. Jadi aku buat aku pun tahu jam juga pantun. Dah pegang ni pantun besar sunyi kan. Jadi aku cipta jugalah. Reka jadi ada. Iya betul. Reka jadi ada. Maksudnya ni dia guna pantun ciptaan sendiri ni. Iya betul. Ciptaan sendiri. Itu yang baik tu. Itu aku ingat macam suasana kan. Suasana menjelis. Menjelis tu ikut suasana menjelis kan. Gitulah kan. Yang lah macam pantun tu memang. Ya tahu. Ya. Dia memang sudah cerita dinamika itu di zaman dia lah kan. Ya betul. Zaman dia ada joget. Ya. Zaman dia mungkin masa tu Cik Jodoh kena macam tu. Iya betul. Dah cipta ni dia pantun di berapa banyak lagu pantun ni. Kalau ikut Betul dia. kalau ikut 100 lebih dah. 100 lebih Ya. lagu. Ya pantun. Ya. Kenapa yang rekod? Kalau harap mama rekod lah. Lagu ni rekod. Dapat harap rekod. Rekod. Esok tu generasi akan boleh dengar kan. Kalau ada orang yang ketengahkan tu, aku setuju juga. Kalau boleh demo orang katakan. Macam mana dia demo? Dia sing kat ketok je. Lagu mula daripada Viola. Iya kan? Ni tak? Cara nak main apa damping macam mana? Datuk sikit. Samping. Dia tu macam-macam boleh kan. Dia ada gini nak. Main macam ni memang sejak daripada ucip baik. Dia mainin kadang-kadang ada orang dia tu ke kanan lain, dia lain bunyi. Tapi memang macam tu lah mainnya. Yang ada main gitunya. Ya. Memang macam tu lah. Ni aku pun belajar kat macam mana. Macam mana? Macam ni. Ya. Kau ketok sikit. Macam ni. Jalan kali.
cuma 5 buah pantun aja lah ya untuk hiburan. Jumpa lagi untuk esok ya. Boleh? Fatin, kami nyanyi